Okay, so kita dah panggil untuk mengecek tangki. Rasa macam kosong pun ada. Tangki tak banyak air. Jadi, pertama sekali kita akan cek tangki. Okay, kalau kita dapati ada problem, kita akan cek tangki lah. Terus kita akan tengok tangki ada air. Tangki air okey, normal. So kita akan tengok dia punya perjalanan pump. Okey, di sini terdapat sikit kisar di antara di mana pipe return rasanya akan berlakunya pipe return. So situ tendang turun, sini tendang turun. So daripada sini water pump berjalan masuk ke water pump. Water pump pressure untuk dua hala. Besar kemungkinan sebelum ni ada gas di mana air patah balik ni. Kalau tengok gaya okay, ni motor dia. Motor dia pun dah basah. Mungkin ada wire yang telah short. First kali kita akan cek untuk adapter. Okay, adapter dia tak bunyi. Current dia punya macam ni, current apa ni? Alamak, ni kalau kena current ni aku yang keras kat atas ni. Okay, so kita akan buka untuk ni. Cek sekejap Tak tahu dia dah buka air ke belum. Sekejap kita telefon ke bawah.